Perempuan jenis apa awak ni? Sanggup tidur dengan suami orang? Awak tak takut dosa dengan Allah ke? Saya sanggup buat apa je lah untuk pertahankan cinta pertama saya. Maknanya awak nak cakap dengan saya yang cinta pertama awak lebih besar daripada hukum halal haram sudah. Mana awak letak agama awak? Tak payah nak persoalkan hukum agama lah dengan saya. Awak pun sama je belakangkan agama sebab derhaka dengan suami. Saya derhaka dengan suami. Awak tu setia ke dengan suami awak? Tak payahlah nak provoke saya dengan soalan-soalan awak. Sini bukan mahkamah, tahu tak? Buat DNA test. Kalau terbukti yang anak dalam perut saya ni anak ni, awak nak buat apa? Saya akan serahkan Nani pada awak. Kalau betul dia tu anak dia. Baik. Saya akan buat ujian DNA tu. Tapi awak jangan lupa janji awak, kalau terbukti yang anak dalam perut saya ni anak Ali, awak kena serah Ali pada saya. Faham? Apa yang berlaku seterusnya terpulang kepada anda. Elevate, layari pautan di profil.